Saya Kamarudin Osman, dealer daripada Temerloh Pahang. Saya bermula dengan Halo Telco dari 2021. Saya diperkenalkan oleh seorang sahabat daripada Johor dalam tim Jerome. Saya register dan terus upgrade dealer sebab potensial yang saya nampak daripada Halo Telco ni, dia boleh menjana pendapatan pasif dengan cepat. Sebab masa tu plan kita yang paling best. Yang buatkan saya untuk jadi dealer ni sebab plan yang Halo Telco bagi ni, yang buat ni, Halo Telco buat ni, plan dia memang best. Sebab apa? Siapa pun yang tengok, siapa pun yang nampak masa tu, plan dia memang best. Senang kita nak promote. Bila orang tertarik dengan data besar, orang akan langgan. Jadi daripada situ kita akan dapat pendapatan yang cepat. Okey, untuk komisen. Bagi saya komisen yang saya dapat mula-mula kecil kan. Tapi bulan pertama saya dapat 100 lebih daripada bulan ke bulan sampai dah sekarang. Sekarang saya punya komisen dah 4,000 lebih monthly. Yang bestnya sekarang untuk Halo Telco, kita ada insentif tambahan. Kita ada bonus, kita ada bonus activation. Daripada situ kita boleh tambah lagi pendapatan. Average kalau betul-betul kita buat 1,000 lebih sebulan. Untuk orang luar yang mana nak jadi dealer Halo Telco, I recommend. Kalau 100, kita bagi 110% kerana benefit dia yang cukup membantu. Untuk komisen, percutian, macam sekarang kita ada jamuan, macam-macam benefit yang Halo bagi. Welcome to Halo Telco family.